Ya. Macam kita ni kan, Allah buat kita ni manusia. Manusia ni ada sifat. Sifat apa? Rajin pun ada, malas pun ada. Kalau kita rajin semua, mengumpat pun rajin juga, apa jadi? Kita ni pemurah pun ada, kedekut pun ada, penyayang pun ada, pemarah pun ada. Macam mana kalau ada orang tu semua dia sayang? Korun pun dia sayang, Firaun pun dia sayang. Contoh, Abu Jahal pun dia sayang. Mana boleh tak boleh? Mesti ada waktu-waktunya penyayang, ada waktu-waktunya marah. Itulah kesempurnaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wahassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya urusan-urusan kami di akhirat nanti, Ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma, Ya Allah. Kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, Ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan seluruh para pegawai masjid, yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, seperti biasa kita memulakan dengan rasa syukur, rasa terima kasih di atas segala-gala nikmat yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita, termasuklah pada pagi ini kita dapat lagi hadir ke rumah Allah, hadir dalam majlis ilmu. Semua ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita mencari bekalan-bekalan amal dengan ilmu itu, supaya kita dapat membawanya sebagai bekalan untuk kehidupan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, seperti biasa kita mulakan dengan zikir dulu ya, sambil-sambil menunggu jemaah kita yang lain. Kita mulakan zikir supaya hati kita semakin lapang, semakin tenang untuk menerima ilmu yang kita akan baca nanti, kitab berkaitan dengan 40 hadis kebahagiaan insan, insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, insya-Allah untuk pagi ini kita muka surat 167. Baik. Hadis yang ke-37 ya. Pagi ini kita berbicara berkaitan dengan tajuk baik sangka dengan kebersamaan Allah. Ya, baik sangka dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan kita ni, dah betul ya muka surat tu ya? Dah? Okey, akak tak datang sebelum ni. Tertinggal. Baik, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis ini hadis kursi. Aku kata Allah, inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hambaku. Ataupun aku ini mengikut sangkaan hambaku bi kepada diriku. Wa ana ma'ahu, dan aku selalu bersamanya. Allah sentiasa bersama hamba bila idza zakarani, apabila dia mengingatiku. Apabila dia berzikir mengingatiku. Fa in zakarani fi nafsihi, jika dia mengingatiku dalam dirinya. Zakartuhu fi nafsi, maka aku mengingatinya pada diriku. Wa in zakarani fi mala'in, dan jika dia mengingatiku dalam perkumpulan, perkumpulan itu maknanya di khalayak ramai. Zakartuhu fi mala'in, aku juga akan mengingatinya dalam perkumpulan yang ramai, bahkan khairin minhum, dalam kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Hadis ini hadis sahih riwayat Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Okay. Hadis ini membicarakan kepada kita secara umumnya kelebihan berzikir. Dan termasuk juga kelebihan sangka baik di atas segala-galanya kepada Allah. Bersangka baik di atas segala-galanya dengan Allah. Yang keduanya, kelebihan berkaitan dengan bila mana kita mengingati Allah di dalam hati kita, maka Allah juga mengingati kita pada dirinya. Dan kalau kita ingat Allah, macam tadi kita zikir ramai-ramai ni, di tempat perkumpulan yang ramai, Allah juga akan menyebut dan mengingati kita di suatu hari nanti, di saat berkumpulnya manusia-manusia yang lebih ramai, bahkan lebih baik. Ada dari kalangan nabi-nabi, ada dari kalangan rasul-rasul, ada dari kalangan wali-wali Allah. Di akhirat nanti Allah akan juga sebut nama kita. Jadi hadis ini maknanya apa? Salah satunya sebelum saya baca syarah dia. Salah satunya hadis ini boleh berzikir secara seorang-seorang, boleh berzikir di hadapan ramai. Boleh zikir ramai-ramai. Sebab Allah sendiri sebut, siapa-siapa yang ingat aku. Macam mana nak ingat Allah? Zikirlah. Kerana zikir itulah yang mengingatkan kita pada Allah. Salah satu maksud. Okey, kita lihat syarah dia muka surat 168. Allah Azza wa Jalla lebih baik daripada sangkaan. Allah lebih baik daripada sangkaan baik para hambanya kepadanya. Baik sangka para hamba kepadanya pula adalah adab kehambaannya kepada Allah dan sebab bahagianya yang abadi. Jadi salah satu daripada perkara dalam hidup kita ni hendaklah sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu mengikut apa yang kita sangka kepada Allah. Contoh lepas solat. Ya, lepas solat, apa yang kita sangkakan? Kalau kita sangka Allah terima amalan kita, maka Allah akan terima amalan kita. Lepas bertaubat, kalau Allah terima taubat kita, kita sangka Allah terima taubat kita, maka Allah terima taubat kita. Jangan pula lepas solat, lepas taubat, tak tahulah Allah terima tak terima amalan kita. Jangan kita bercakap begitu. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Segala apa yang kita buat kebaikan, pasti
akan Allah menerimanya dengan lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Yang bab ni sebenarnya dah banyak kali lah ustaz-ustaz kita, tok guru kita huraikan kepada kita. Walau bagaimanapun jangan pernah ada satu sangkaan yang tak baik kepada Allah. Contoh, ialah saya ni dah lama dah berdoa, tak tahulah rasa-rasa Allah tak terima pun doa saya. Dah bila pula Allah tak terima, dia yang cakap. Sedangkan Allah sebut ud'uni astajib lakum. Dia kata kenapa pula tak terima? Inilah dah lama dah saya doa tak terima-terima pun. Orang ini orang yang tidak ada adab. Dia ada dua perkara. Pertama, berbaik sangka, dan sesiapa yang berbaik sangka, orang itu sangat-sangat beradab dengan Allah. Dan sesiapa yang buruk sangka dengan Allah, orang itu orang yang tidak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kena ingat betul-betul. Bahkan tambah satu lagi tu, bahkan sebab bahagianya kita. Kadang-kadang salah satu punca kita ni tak bahagia sebab banyak prasangka. Betul? Yang paling tak bahagia bila mana dah mula prasangka dengan Allah. Betul? Allah tak ampunkan dia, Allah tak nak tengok dia, orang lain Allah bagi mewah, Allah bagi kesenang, Allah bagi itu, dia ni tak ada apa, Allah tak bagi apa-apa. Ni orang-orang macam ni takkan bahagia. Dan termasuklah banyak prasangka dengan hamba-hamba Allah. Okey ya? Nak cakap satu benda tapi biarkan dulu. Tak apa, perenggan kedua. Perenggan kedua. Ya Allah, ya Tuhan. Astaghfirullahalazim. Baik, perenggan kedua, seorang tidak ada pilihan selain berinteraksi kepada Allah. Seseorang tidak ada pilihan selain berinteraksi kepada Allah, berhubung dengan Allah, kerana tiada sesiapa pun sebenar-benar yang berinteraksi kepadanya melainkan Allah. Okey, boleh faham ayat tu ya? Semua makhluk juga ialah interaksi Allah kepadanya secara hakiki. Dia begini tuan-tuan dan puan-puan, nampak zahirnya kita berinteraksi, kita bermuamalah, kita berhubung, apa lagi dengan makhluk pada zahirnya. Cuba lihat pada hakikatnya. Apa hakikatnya? Allah. Seseorang datang kepada kita bagi hadiah, seseorang datang kepada kita bercakap baik, seseorang datang kepada kita memberi sesuatu, menolong sesuatu, membantu sesuatu. Pada hakikat sebenarnya Allah yang hadirkan. Kita berinteraksi dengan alam ni, ada siangnya, ada malamnya, ada hujan, ada panasnya. Apa semua ni? Allah. Dia yang menggerakkan, dia yang menentukan, dia yang menetapkan, dia yang mencipta, dia yang mentadbir, dia yang mengurus. Macam diri kita sendiri ni pun, kalau kita betul-betul lihat pada diri kita, berapa banyak diri kita melakukan sesuatu ke atas diri kita sendiri? Tak banyak pun. Betul ya? Kita ni apa? Tahunya apa? Tahu makan aja. Lepas makan apa jadi? Apa jadi? Tu rasa biasa. Bila mana makanan tu masuk dalam badan kita, apa makanan yang masuk dalam badan kita? Salah satunya ialah karbohidrat. Makan nasi ditukar jadi tenaga. Apa lagi kita buat? Minum. Dia jadi apa? Hilang dahaga. Apa lagi? Kita makan apa? Daging dan sebagainya jadi protein, membesarkan tubuh badan kita. Boleh tak kita buat semua tu? Tak. Tapi betul lah tuan kata tadi, lepas makan tidur. Tidur ni dia cepat naik timbangan. Okey. Allah. Jadi saya ni slow ni pagi ni. Jiwa tu perlahan. Penat saya ni. Tapi okey setakat ni, nanti mungkin sikit lagi penat. Tak apa ni, slow, jiwa yang slow, jiwa yang perlahan. Aduh. Nampak penat. Nampak sihat? Jiwa tak apa sihat. Tak adalah, tu saya bagi tahu. Mana kehidupan ini sebenarnya yang pernah saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lain pun, ia adalah tentang Allah. Apa sahaja tentang Allah.
Kita ada, Allah yang adakan. Kita hidup, Allah yang hidupkan. Kita sihat, Allah yang sihatkan. Kita makan itu, makan ini, Allah yang bagi rezeki. Kita dapat itu, dapat ini, Allah yang bagi nikmat. Maka segala jawapan daripada persoalan dalam kehidupan ini, semuanya kembali kepada Allah. Dia yang memberi, Dia yang mengada, Dia yang menganugerahkan, Dia yang mengurus, Dia yang mentadbir. Jadi sebenarnya setiap kali apa yang kita lalui dalam hidup kita, sama ada kita berinteraksi sesama manusia atau kita berinteraksi dengan selain daripada manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, dengan alam ini, ianya tentang Allah. Okey, tentang Allah. Maka berbaik sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah, kerana Dia yang mengurus, Dia yang menentukan. Atau macam Dia tentukan hidup kita ni jadi lelaki, jadi perempuan. Nak cakap apa kat Allah? Kenapa lah Allah jadikan aku lelaki? Susahlah aku kena jadi suami, kena jadi ayah. Kita taklah. Kalau itu tidak, yang lain pun janganlah. Ada tak kita buruk sangka Allah cipta kita, Allah jadikan aku perempuan ni cari pasal je ni, susah nak masuk surga ni sebab orang perempuan ramai dalam neraka. Bukan, jangan begitu. Jadi kalau itu pun tidak, yang lain pun janganlah. Itu salah satu. Okey, peringkat ke seterusnya. Maka sama ada dia menyedari hakikat ini lalu fokus interaksi kepada Allah melalui kehambaan diri dan perhubungan kepada makhluk-makhluknya, ataupun melalaikan hakikat ini lalu sibuk mengikut hawa nafsu diri atau hawa nafsu makhluk-makhluk lain, lalu kehidupannya sebatas kebendaan, lalu matinya menuju penyesalan. Ini ya. Di siapa-siapa tahu bahawa hidup ni semuanya tentang berinteraksi dengan Allah, berhubung dengan Allah, menjadi hamba kepada Allah, maka dia akan berjaya, dia akan bahagia. Tapi kalau sebaliknya, kehidupan yang dia lalui sekadar mengikut nafsu ni ada dua, satu nafsu diri sendiri, satu nafsu orang lain. Kadang-kadang kita nak sibuk ikut nafsu orang. Betul? Betul kan, dia sibuk ikut nafsu orang. Oh, air lapar lah, air nak makan. Mari kita pergi makan, kita pun pergi juga. Padahal dia yang lapar, kita tak lapar pun. Betul. Air rasa air nak berjalan lah. Bulan depan nak pergi ni lah. Contoh. Kita pun air rasa nak pergi juga lah. Padahal kita tak perlu pun, ataupun kita dah pergi dah juga pun. Air nak pergi Korea lah bulan depan, nak main salji. You nak pergi? Air dah pergi bulan lepas. Tapi dah you ajak, okey lah I pergi. Tu nak ikut siapa tu? Ikut nafsu. Shopping. Padahal baru semalam pergi shopping. Kawan ajak pergi lagi. 2 troli lagi. Contoh ni banyak sebenarnya dalam mengajar ni, contoh ni banyak. Saya pun dah yakin tuan-tuan dan puan-puan dah faham dah pun. Kadang-kadang kita ikut kehendak kita, kadang-kadang kita ikut kehendak orang je pun. Boleh kita nak ikut kehendak orang, tapi dalam bab perkara-perkara yang membawa kita kepada Allah, tu boleh. Tapi kalau perkara-perkara yang sekadar memenuhi kehendak nafsu, itulah yang dikatakan ikut nafsu orang. Makan tu tak salah tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita dah kenyang, kita pergi makan juga, tu yang masalah juga. Sebab apa? Sebab dia tak apa dah, sebab dia tu lapar. Air lapar lah. Air tak makan lagi ni. You dah makan? Dah. Mari kita pergi makan? Boleh pula. Kata tak apalah, you pergilah sebab air dah makan. Tu okeylah. Tapi dia tu salah tak? Dia tu tak salah kadang-kadang. Tapi nak makan tu apa? Nak makan tu nafsu lah. Salah tak? Tak salah. Tapi kita yang salah, yang ikut nafsu dia yang sedang lapar. Kita dah kenyang. Itu sekadar analogi lah kan. Banyak benda-benda lain yang akan batang muka dunia ni. Tapi kalau cerita bab makan, mudah faham sikit. Mudah tidur. Tak ada tuan-tuan sekalian tu. Okey, jika dia menyedari hakikat bahawa hidup ini sebenarnya tentang interaksi Allah kepadanya sebagai Tuhan dan pemilik hakiki pada dirinya. Ya, pemilik hakiki pada dirinya. Dan interaksinya kepada Tuhannya sebagai hamba kepadanya. Maka sama ada dia berinteraksi dengan penuh adab kehambaannya ataupun tidak. Kalau kita sedar bahawa hidup ini sebenarnya tentang hubungan kita dengan Allah. Ya. Dia sebagai Tuhan. Dia sebagai pemilik diri kita yang sebenarnya. Kerana kita sudah sedia maklum bahawa diri kita bukan milik diri kita sendiri. Kenapa? Kerana kita ada, bukan kita yang mengadakan diri kita. Kita hidup, bukan kita yang hidupkan diri kita. Kita sihat sampai sekarang ni pun bukan kita yang pandai jaga diri kita. Allah yang jaga diri kita. Maka sebenarnya hidup ni adalah milik Allah. Diri kita pun milik Allah, hidup kita pun milik Allah. Maka bila mana kita milik Allah, Allah sedang berinteraksi dengan kita melalui dia sebagai Tuhan, dia sebagai pemilik, kita sebagai hamba kepadanya.
Ketika itu barulah kita akan bersangka baik di atas segala apa yang Allah tentukan atas diri kita, semuanya untuk kebaikan diri kita, dunia kita dan akhirat kita. Allah bagi kita sakit, selalulah kadang-kadang contoh tu banyak sangat. Allah bagi kita sakit, macam mana kita nak sangka kepada Allah? Allah dah tak baik dengan kita, Allah tak jaga kita. Orang lain Allah bagi sihat, bukan. Allah bagi kita sakit untuk apa? Kadang-kadang kita tanya soalan yang sama, tapi nak tanya pun banyak kali dah tanya soalan. Kalau tanya soalan antara sakit dengan sehat, mana lebih baik? Kita pun cakap dah sehat. Itu soalan pertama. Ada lagi soalan kedua. Di antara sakit dengan sehat, mana lebih banyak ingat Allah? Pula. Jadi hidup ni ingat Allah banyak atau kurang ingat Allah, mana lebih baik? Ingat Allah lebih baik. Apa tu jawapan terakhir pula? Mana lebih baik sehat dengan sakit? Sebab mana lebih baik banyak ingat Allah. Waktu jangan terperangkap dengan jawapan. Jawapan kita sendiri. Sekali kita keliru dengan jawapan kita sendiri. Allah, gitulah ya. Nak tanya soalan lain pula. Maka bersangka baik dengan Allah. Sebab hidup ni sebenarnya di antara kunci kebaikan adalah ingat Allah. Kenapa? Kan Allah sebut dalam Quran, fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Allah ni kalau dia ingat kita, dia tidak akan lupa lagi pada kita. Kita ni kadang-kadang ingat orang, kejap ingat, kejap lupa. Ya. Tapi kalau Allah ingat kita, dia tak akan lupa selama-lama. Baik, jika dia tidak beradab kepada Allah, perangan bawah sekali. Jika dia tidak beradab kepada Allah, lalu buruk sangka kepadanya, dan tidak yakin dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, maka dia hanya merugikan dirinya, lalu membinasakan dirinya. Kalau kita sekadar, orang panggil apa? Tidak beradab kepada Allah, bukan setakat tak beradab, tambah lagi dengan salah satu sebab di sininya ialah buruk sangka, dan tak yakin dengan segala kesempurnaan. Baik, ni kalau ulang balik, saya sebut secara lebih mudah dah, Bapak sekalian. Allah adalah Tuhan yang maha sempurna. Sempurna pada dirinya, sempurna pada sifatnya, sempurna pada perbuatannya, sempurna pada segala-galanya. Kalau ilmunya yang sempurna, kalau kemurahannya sempurna, maka dia tahu tak apa yang terbaik untuk diri kita. Kerana ilmu yang maha sempurna, dia tahu. Maka setiap apa yang dia buat ke atas kita, itulah yang terbaik dalam ilmu Allah. Kita tak tahu. Kita sendiri ni, pasal diri kita pun kita banyak tak tahu. Hari ni kita sehat. Macam satu soalan yang sama saya tanya. Hari ni kita sehat. Siapa tahu besok dia sehat? Tak tahu. Takkan tak tahu. Dah tak tahu. Diri sendiri pun tak tahu. Iyalah, dah tak tahu. Yang saya selalu tanya, setakat datang tadi, berapa kali dah berkelip? Tak tahu. Kan bukan soalan ni saya dah tanya sebelum ni. Tak tahu juga hari ni pun. Sampai hari ni soalan yang sama tak tahu. Ingat bagi soalan, kali ni dah tahu dah kan? Tak tahu juga. Ada berapa lagi baki berkelip-kelip tutup selama-lama? Tak tahu juga. Habis apa yang tahu? Jadi bila mana Allah buat sesuatu ke atas diri kita, maka bersangka baiklah dengan Allah, sebab kita sendiri pun tak tahu pasal diri kita. Okey, kalau kita tanya soalan yang kadang-kadang soalan tu sama je soalan tu. Tapi nak tanya pun dah tahu dah juga pun. Apa yang dah tahu? Tak tahu. Saya tahu Ustaz, memang saya tak tahu. Jangan sampai saya tak tahu apa yang saya tak tahu. Ada kan ada Imam Ghazali dia bahagi kita ada manusia ni, dia jahil, dia tahu dia jahil. Ada orang ni dia jahil, dia tak tahu dia tu jahil. Dan dia rasa dia alim. Dia rasa dia tahu segala-gala, padahal dia banyak yang tak tahu tentang dirinya sendiri, bukan pasal diri orang lain. Jadi bila mana kita yakin, kita percaya, kita beriman Allah itu Tuhan yang maha sempurna pada ilmu dan pada segala-galanya, maka jangan pernah sekali-kali berburuk sangka dengan Allah.
Mungkin pada zahirnya Allah buat kita sakit. Pada zahirnya Allah buat kita sedih. Pada zahirnya Allah buat kita, sebab apa? Mana ada orang buat sedih? Puan-puan sedih, buat puan-puan sedih. Yang sedih juga tu kenapa? Adakah puan-puan sedih buat puan-puan sakit? Habis yang sakit juga tu? Itu buat saya ustaz tu. Dialah yang buat saya sakit. Habis yang dia tu sakit, siapa yang buat pula? Lepas tu tanya-tanya, dia panggil tak selesai. Sebenarnya yang buat kita jatuh sakit Allah. Habis yang buat kita sihat Allah juga. Ke doktor yang buat kita sihat? Doktor tu sakit juga, tak sihat-sihat. Ada kan? Ada doktor sakit tak sihat-sihat, meninggal. Minta orang doktor ya? Bukan. Saya nak bagi tahu je. Ada doktor sakit-sakit tak sihat-sihat sampai meninggal. Adakah doktor tu nak meninggal? Tak. Siapa buat dia meninggal? Allah. Nak berburuk sangka dengan Allah. Okeylah ya. Muka surat 169. Adapun jika dia memilih untuk beradab kepada Allah, lalu sentiasa baik sangka kepadanya dalam setiap ketentuan-ketentuannya, ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupannya, dengan ketaatan, dengan sabar, dengan syukur dan redha, maka dia sedang menuju bahagia abadi dan kebaikan yang tertinggi. Jaga adab dengan Allah. Jadi ada dua perkara lah kita nak bincang. Kenapa kena berbaik sangka dengan Allah? Maka wajib berbaik sangka dengan Allah. Kenapa? Kerana orang yang berbaik sangka dengan Allah, orang yang beradab dengan Allah. Orang beradab dengan Allah, orang akan bahagia. Salah satunya berbaik sangka dari sudut mana? Di atas segala ketentuan-ketentuan Allah atas diri kita. Susah juga kan? Susah juga kita nak bercakap kan? Ya Allah, macam-macam berlaku dalam hidup ni. Masing-masing ada ujian dia tersendiri. Masing-masing ada macam-macam keadaan yang berlaku. Saya ada buku terbaru saya lah. Buku terbaru saya, Ya Allah, Why Always Me. Saya tulis satu buku. Ya. Kita tengok insya-Allah keadaan. Ya. Sikit lagi khatam ni. Tapi sebenarnya kena khatam hari ni tau. Saya rasa dah tak semangat dah nak baca. Hari ni pun rasa saya kena baca cepatlah. Dah cukuplah yang ni. Kita teruskan tajuk seterusnya. Bolehlah ya. Jadi cuma kesimpulannya yang tadilah. Hidup ni bukan pilihan kita tapi pilihan Allah. Hidup ni bukan ketentuan kita tapi ketentuan dari Allah. Siapa nak sakit, tak nak. Kenapa sakit juga? Itulah kehendak Allah. Siapa nak susah, tak nak. Tak ada orang pun nak susah. Tapi kenapa susah juga? Itulah pilihan Allah dalam kita jalani kehidupan. Ada waktu sehat, ada waktu sakit. Ada waktu susah, ada waktu senang. Semua tu untuk kebahagiaan kita yang kekal abadi di akhirat. Dunia ni sebenarnya bolehlah bahagia tapi tak lama. Mungkin hari ni bahagia, besok boleh tentu. Mungkin hari ni sehat, besok boleh tentu. Sebagaimana malam kan, pasti ada siang, siang pasti ada malam. Tak akan mungkin sentiasa malam, tak akan mungkin sentiasa siang. Itu sunnah yang Allah tunjuk depan mata kita. Apa lagi? Jadi kalau hari ni sihat, tolong berjaga-jaga. Jangan banyak cakap sangat. Mentang-mentang sihat, oh ya Allah bercakap, oh ya Allah besok dah influenza A. Contoh ni, Ustaz, doakan saya. Bukan semalam sedap bercakap. Tak ada dah Ustaz hari ni, hospital. Ya Allah. Tapi tak apa. Di saat kena masuk hospital, masuk je lah. Di saat kena makan ubat, makan je lah. Okey. Kerana apa? Segala-gala itu adalah untuk kebahagiaan kita. Allah, dia tak akan buat sesuatu untuk kita derita, tak. Kalau kita derita juga, itu kita cari pasal. Kita yang buat kita derita. Okey ya. Baik, kita tambah sikit di bawah tu. Usaha yang dapat diambil untuk mencapai penghayatan baik sangka kepada Allah dalam diri ialah dengan sentiasa mengingati sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi kalau orang tanya macam mana saya nak sentiasa berbaik sangka dengan Allah, kadang-kadang saya pun terfikir juga, kenapa Allah buat saya begini? Kenapa Allah buat saya begitu? Kenapa saya lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu? Saya pun tak faham. Saya tak faham.
Kenapa? Maka salah satu cara banyakkan zikir. Salah satunya zikir itulah contoh subhanallah. Kalau kita baca seperti lalu ya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ni kalimah-kalimah yang kita baca tadi ialah kalimah-kalimah zikir. Jadi bila mana kita baca subhanallah, maha suci Allah, iaitu maha suci Allah daripada segala nisbah kekurangan. Allah tu hanya maha sempurna pada segala-galanya dan maha suci Allah daripada segala kekurangan. Maka setiap apa yang Allah buat itu ada kesempurnaan. Ya. Macam kita ni kan, Allah buat kita ni manusia. Manusia ni ada sifat. Sifat apa? Rajin pun ada, malas pun ada. Kalau kita rajin semua, mengumpat pun rajin juga, apa jadi? Kita ni pemurah pun ada, kedekut pun ada, penyayang pun ada, pemarah pun ada. Macam mana kalau ada orang tu semua dia sayang? Korun pun dia sayang, Firaun pun dia sayang. Contoh, Abu Jahal pun dia sayang. Mana boleh tak boleh? Mesti ada waktu-waktunya penyayang, ada waktu-waktunya marah. Itulah kesempurnaan. Nabi pernah marah tak? Pernah. Allah marah tak? Allah marah juga. Itulah kesempurnaan. Sebab tu Allah buat kita kadang waktu, Allah paksa kita seolah-olahnya kehilangan ibu dan ayah, akhir sekali kita menangis. Kerana hidup ni ada waktu kita kena tersenyum, ada waktu kita menangis. Kalau selalu tersenyum, tu jawabnya kena pergi ke hantar ke Perak. Selalu senyum. Contoh, kalau selalu menangis, sama juga. Maka ada waktu, maka di saat kita tersenyum, maka tersenyumlah. Maka di saat kita menangis, maka menangislah. Okay? Lama dah saya tak bermadah di sini. Dia pun dah hilang rentak dah. Hilang rentak, entah ke mana. Jiwa pun dah hilang. Allah, rindu yang membara hingga kelu tak terkata. Okey, yang kedua, alhamdulillah. Semua maksud segala puji bagi Allah. Semua jenis pujian, sama ada pujian Tuhan kepada dirinya, pujian Tuhan kepada makhluknya. Ni yang kita selalu duk belajarlah. Puji ni ada 4. Ya kan? Jadi tak payah hurai lah ya. Sebab dah faham dah ustaz-ustaz kita mengajar tauhid. Puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada qadim, puji hadis kepada hadis. Ingat lagi kan? Oh baguslah tuan-tuan dan puan-puan. Itu ilmu tauhid. Cuma nak sebut begini. Kita kadang-kadang kita sebut alhamdulillah. Di mana kita sebut tu? Di lisan. Kalau boleh di hati kita. Apa makna alhamdulillah ni? Terjemah mudahnya, terima kasih. Terima kasih ya Allah, Kau adakan aku. Kau cipta aku. Terima kasih ya Allah, Kau adakan aku dan Kau cipta aku sebagai manusia ya Allah. Terima kasih.
Cuba tuan-tuan duduk seorang-seorang. Tapi kalau nak cakap Arab, boleh. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Kau adakan aku. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kau hidupkan aku. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pilih aku jadi seorang muslimah, orang yang beriman kepadamu. Terima kasih ya Allah, kau gerakkan hati aku untuk aku solat. Terima kasih ya Allah, kau bagi rezeki pada aku. Aku ada suami, aku ada isteri, aku ada anak-anak, aku ada cucu, aku ada harta, aku ada kehidupan. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, mungkin aku sekarang sedang sakit, tapi sebenarnya terima kasih padamu ya Allah. Dengan sakit ini mungkin kau nak gugurkan dosa-dosa aku. Dengan sakit ini ya Allah, terima kasih kau buat aku sakit. Sebab apa? Dengan sakit inilah aku boleh bersabar. Dengan sabar itulah engkau sentiasa bersama dengan aku. Sebab engkau cakap dalam Quran ya Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Sebab apa? Dengan sabar itulah engkau jadikan aku orang yang dicintai. Sebab engkau cakap dalam Quran, apa engkau cakap dalam Quran? Wallahu yuhibbul sabirin. Engkau cinta pada orang sabar. Terima kasih ya Allah. Pernah cakap gitu, duduk seorang-seorang, terima kasih ya Allah. Kau jadikan aku orang beriman. Terima kasih ya Allah. Kau gerakkan lisan aku berzikir kepadamu. Terima kasih ya Allah. Aku tahu kadang-kadang aku sedih, tapi dengan sedih itulah menyebabkan aku ingat kamu ya Allah. Aku tak nak sakit, tapi kau buat aku sakit. Aku tahu sakit tu aku pun kadang-kadang penat, tapi mungkin dengan sakit ini kau gugurkan dosa aku. Dengan sakit ini kau menyebabkan aku ingat kepadamu. Terima kasih ya Allah. Kita cakap dengan penuh perasaan hati kita, terima kasih ya Allah. Walaupun aku tahu aku sedang penat, aku sedang sakit, aku sedang derita, aku sedang kekurangan itu dan ini, terima kasih ya Allah. Engkau sentiasa ada dengan aku, kan? Terima kasih ya Allah. Kau buat aku macam ni. Banyak boleh cakap, banyak boleh cakap. Ya Allah, hari ini suami aku marah ke aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dengan sebab suami aku marah ke aku ambil wuduk, aku solat duha ya Allah. Aku cakap kat kamu, ya Allah, Tuhan pun kau seorang tu. Kau yang datangkan dia sebagai suami aku. Tu yang seorang tu ya Allah. Kau yang datangkan dia sebagai isteri aku. Hari ini dia tak peduli kat aku ya Allah. Dia duduk main game ya Allah. Contoh dia sibuk kan macam-macam lah buat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Segala apa keadaan yang kita lalui, itulah yang terbaik untuk kita pada saat itu. Di saat Allah buat kita sedih, itulah saat yang terbaik yang patut kita rasa. Mungkin orang lain, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, di saat orang tersenyum, di saat orang ketawa, jangan kita cakap kat dia, apalah dia tu sengih aja, senyum aja. Biarkan dia. Mungkin itu saat dia tersenyum, boleh jadi saat lain dia menangis. Kadang-kadang kita tengok orang, kadang-kadang dunia hari ni dia tengok apalah dia ni, ketawa terbahak-bahak. Tak apalah tuan-tuan, biarlah dia ketawa sekejap. Mungkin dia dah lama menangis. Betul kan? Apa yang kita sakit hati sangat dengan orang? Dunia hari ni sibuk nak sakit hati dengan orang. Itulah keadaan. Kenapa? Kerana apa yang berlaku pada dia, apa yang berlaku pada kita, ada yang berlaku kepada sesiapa pun, bahkan berlaku di alam ini, semuanya dari dia. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Bijak, Allah yang Maha Berilmu. Maka lepas ni laluilah. Kalau sedih-sedihlah, kecewa-kecewalah. Ya. Dan kita cakap, ya Allah, kalau ini yang kau nak aku lalui, sakit, sedih, kehilangan itu dan ini, tapi kalau ini juga yang membawa aku ke syurga, ya Allah, aku redha ya Allah. Aku sabar ya Allah. Tapi tolong bagi aku redha, tolong bagi aku sabar. Harapkan aku ni kadang-kadang aku sabar, kadang-kadang aku tak sabar. Tolong jadikan aku ni seorang yang penyabar. Itu hubungan kita dengan Allah. Sama juga Allah Akbar, membesarkan Allah. La ilaha illallah itu tauhid. Baik, kita terus yang muka 170 tu kita berkait dengan zikir je lah. Baik. 171.
Tiga sebab bahagia. Ni baru nampak jelas perbahasan dia. Tiga sebab bahagia. Kalau nak bahagia, tiga ni. Daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'adatun li ibni Adam salasun. Sa'adatun, kebahagiaan. Li ibni Adam, bagi anak Adam, salasun, ada tiga perkara. Tapi dari segi terjemahan dia bawa tiga hal yang membuat bahagia anak Adam. Tapi kalau dari segi Nabi bercakap, Nabi cakap bahagia dulu. Sa'adatun, kebahagiaan. Li ibni Adam, bagi anak Adam itu ada tiga. Yang pertama, famin sa'adat ibni Adam, maka di antara kebahagiaan kepada anak Adam itu, yang pertamanya az-zaujatus salihah, isteri yang salihah. Isteri yang salihah. Tapi dalam terjemahannya ni dia tulis syarah dia. Dalam bahasa Arab asal, az-zaujah, isteri, as-salihah, isteri yang salihah. Bahasa mudah nak terjemah isteri salihah ni, isteri yang baik. Baik pada orang panggil apa? Pada tutur bicaranya, baik pada tingkah lakunya, baik pada zahirnya, baik pada jiwa dan hatinya, tulus, jujur dan sebagainya. Itu pada asas bahasanya ialah baik. Cuma dia terjemah kat kita di sini, mana salah satu contoh isteri itu isteri salihah. Isteri yang jika kamu lihat kepadanya menyenangkanmu. Tengok pada isteri itu senang. Senang pada perkataannya, senang pada wajah senyumannya, senang pada tutur bicaranya, senang pada tingkah laku dan tidak tanduknya dalam apa jua keadaan. Ni dia salihah ni. Satu lagi saya tambahkan, mana-mana perkataan dalam bahasa Arab, selepas huruf pertama ada huruf alif. Alif dengan lam tu kata sandang aja, as-salihah. Sad huruf pertama, huruf keduanya huruf alif. Maka perkataan tu dinamakan isim fa'il. Isim. Apa makna isim? Kata nama. Sesuatu perkataan dalam bahasa Arab bila mana berkait dengan kata nama, dia akan kekal. Contoh, kita ni ada nama. Nama ni kekal. Masa umur 7 hari dulu, mak kita bagi nama apa? Ahmad contoh. Maka sampai kita sekarang pun nombor 70 pun Ahmad juga. Sampai ke akhirat nanti pun nama kita Ahmad. Apa maknanya? Nama itu akan kekal. Nama itu kekal. Tapi kalau sifat, sifat tak kekal. Ya? Rupa sama, cuma bertambah handsome. Bertambah handsome. Sebab apa? Sebab Allah akan kekalkan kita dalam keadaan muda. Ada setengah kata 30, antara 30 hingga 35 muda. Dan jasad kita pada hari itu pun bukan jasad duniawi, dia panggil jasad ukhrawi. Jasad yang bersifat dengan akhirat. Akhirat itu pula bersifat dengan syurga. Ya, syurgawi. Jadi lebih handsome daripada apa yang. Sebab tu dikatakan orang perempuan yang masuk syurga, dia lebih cantik daripada bidadari. Puan-puan boleh bayanglah, bidadari ni cantik. Disifatkan dalam Al-Quran, disifatkan dalam hadis-hadis baginda Nabi, sangat-sangat cantik. Tapi perempuan-perempuan dunia yang solehah ni, yang masuk syurga, lebih cantik daripada bidadari. Dan suami-suami akan jadi lebih handsome daripada yang ada. Baru setanding, sepadan. Okay, ya? Jadi perkataan solehah ni kekal. Pagi solehah, duha solehah, tengah hari solehah, petang solehah, malam solehah. Itu dia panggil kekal dalam keadaan solehah. Tapi kalau pagi solehah, duha kurang sikit dah solehahnya, tengah hari makin-makin tak solehah, petang mengamuk, malam bergaduh, masa muka muncung, itu bukan solehah. Tapi dia cakap pula, saya ni manusia ustaz. Saya pun ada perasaan juga. Saya pun nak marah juga. Dah suami saya macam tu, siapa tak marah? Okeylah. Pilihlah, nak marah ke nak bincang. Apa tu? Ada syarahnya yang panjang lebar. Yelah, biasalah marah tu. Tapi jangan sampai 3 hari, 3 jam pun jangan. Sekejap aja sudah lah. Saya pernah duduk dengan syekh saya kan, saya belajar dengan syekh saya.
Kadang-kadang syekh saya ni dia marah. Biasalah kita ni ada silap kita. Silap. Kadang-kadang silap kecil, kadang-kadang silap besar. Dia marah. Syekh saya kalau dia marah betul. Marah. Kadang-kadang kita dah takut dah nak bercakap tersenyap. Lepas 5 minit, 3 minit lah, 3 minit, 5 minit dia tanya, Bakri, kenapa kau diam, Bakri? Saya kata, yalah syekh, aku diam, aku takut. Kata, engkau tadi salah kan? Oh, iya salah. Aku dah marah engkau? Ada. Kau dah faham? Faham. Okey, sekarang selesai. Selesai. Kau faham tak apa yang kau marah? Faham. Kau mengaku tak kau silap tadi? Iya salah. Kau dah kena marah kan? Iya. Okey, selesai. Aku dah tak marah pada kau. Tadi aku marah. Sekarang dah habis. Sebab aku marah tadi, sebab tadi. Sekarang dah tak ada sebab. Aku nak marah apa lagi? Siapa yang melawan tu? Orang rumah. Kalau dia melawan, bagi kat dia dulu. Kalau kita nak dengar, kita duduk, kita dengar je. Kalau kita tak nak dengar, kita minta izin. Yang abang nak keluar sekejap minum teh. Yang cakap dah dulu apa yang nak cakap. Kita relax. Tapi kalau kita marah juga, kita tak bagus. Sebab dia bukan isteri saja solehah, suami juga dengan kena soleh. Kadang-kadang kita harap isteri kita solehah, kita tak soleh pun. Bukan main lagi, you kena jadi wanita yang solehah, isteri solehah. Habis you? Betul tak? Lepas tu ada istilah, kalau kita nak seorang isteri seumpama Sayyidatina Fatimah, kita juga kena jadi Sayyidina Ali ya. Akhlak kita, perangai kita. Ni perangai kita buruk, kita suruh isteri kita jadi baik. Begitu juga kita mengharapkan seorang isteri, seorang suami yang soleh. Kita solehah tak? Cuma satu aja kita minta dengan Allah. Ya Allah, tolong jadikan aku suami yang soleh. Tolong ya Allah. Tolong jadikan isteriku isteri yang solehah. Sama juga perempuan. Perempuan kena cakap, ya Allah, tolong jadikan aku seorang isteri yang solehah, ya Allah. Aku tak mampu. Dan tolong jadikan isteri suami aku yang ada ni, ya Allah. Jadikan dia suami yang soleh, ya Allah. Suami yang beriman, suami yang amanah, suami yang bertanggungjawab, suami yang penyayang. Cakaplah apa pun. Sekarang, masalah sekarang, tuan-tuan faham tak? Kita faham tak kadang-kadang kita, saya cakap pada saya lah, kadang-kadang kita ni, kita rasa kita yang nak buat, kita yang nak jadikan. Okey, I kahwin dengan you, I akan buat you jadi, I akan buat you jadi apa? You jadi wanita yang terbaik dalam hidup I yang nak buat. Mana boleh kita nak buat? Allah, ini yang kita belajar ni. Cakap pada Allah. Sama juga anak perempuan kita, anak lelaki kita, ya Allah, aku ada anak lelaki, tolong jadikan anak lelaki ni anak lelaki yang soleh, yang beriman, yang solat, ya Allah. Aku tak mampu, ya Allah. Tapi bila mana kita merasakan diri kita mampu, ketika itu Allah uji kita. Gitulah. Jadi hantar balik. Sebab tu suami ni jangan pegang dia. Lepaskan dia pada Allah. Boleh faham kaedah tu kan? Lepaskan dia pada Allah. You jangan macam-macam. Sedap dia. Apa-apa you nak ke mana? You nak pergi jumpa siapa? Tak payah. Ya Allah, suami aku di keluar rumah, tolong jaga dia, ya Allah. Jaga akhlak dia, jaga iman dia, jaga hati dia. Hanya dengan aku. Allah jaga. Allah jaga. Tapi bila mana kita rasa kita yang nak jaga, ketika itu Allah akan bebaskan. Allah akan terlepas. Allah akan bagi dia terlepas. Kau nak jaga dia kan? Itu yang suami itu terlepas daripada tangan kita. Sebab kita nak cengkam dia. Kita nak jaga dia. Kita rasa kita boleh kawal dia. Kita nak kawal diri kita sendiri pun tak boleh. Betul? Betul tak boleh kawal diri sendiri? Betul? Kejap marah-marah orang. Apa ni? Sorry lah, I tak boleh kawal perasaan. Pula. Nak kawal emosi sendiri pun tak mampu. Kita nak kawal emosi orang. Serah dia pada Allah. Ya Allah, aku serah dia padamu. Tolong jaga dia, ya Allah. Itulah.
Tapi suami tu baik, selalu pergi masjid negeri ya. Saya dah agak suami mana tu? Okeylah. Dia beginilah tuan ya. Bertahanlah selagi mana kita mampu bertahan. Bertahan. Mungkin dengan dia kita masuk syurga, dengan sabar dengan dia masuk syurga. Sebab Allah takdirkan kita dengan dia bukan sia-sia. Mesti ada sesuatu yang terbaik pada diri dia. Nampak zahir mungkin dia nampak degil kan, degil. Biasalah. Bukan jahat, degil. Jahat lain. Degil lain. Okay, jadi degil. 10 kali cakap tak dengar lagi. Okeylah, tak apa, dah sabar je lah. Tapi kalau Allah takdirkan kita bertemu dengan yang lain, kalau ada jodoh pula kita dengan dia, kahwin je lah. Tak berapa sedap tu jawapan tu. Tapi siapa suruh tanya. Tapi kalau berlaku kahwin, mana itu juga memang jodoh kita lah. Jodoh kedua. Alhamdulillah. Tapi kalau bertemu jodoh, dia baik, tapi tak kahwin, itu bukan jodoh kita. Maka kekallah dengan yang ada. Sebenarnya hidup ni kan susah juga nak cakap kan. Ada kadang-kadang hidup ni simple je pun. Salah satunya jodoh, macam jodoh. Jodoh ni dia takdir. Takdir dia berkait dengan usaha dan ikhtiar. Ketentuan Allah plus usaha dan ikhtiar. Sebab tu kalau Gus Bahar, saya suka tengok dia. Dia kata apa jodoh ni? Jodoh ni kalau kita dah rasa nak kat dia, dia pun nak kat kita. Tanda-tanda jodoh lah tu. Tapi adakah kahwin? Kalau kahwin, itu betul-betul jodoh. Kalau tak kahwin, tak jodoh lah. Jadi sama ada kahwin 1, kahwin 2, kahwin 3, itu yang telah Allah takdirkan. Berat memang berat, sakit memang sakit. Dia sebenarnya yang lebih sakit orang lelaki. Orang perempuan tak cukup sakit, tapi sakit juga. Kenapa? Orang lelaki ni ialah bila mana dia menerima seorang lagi, dia kena bertanggungjawab dengan 2 tanggungjawab yang besar yang akan dia tanggung, dunia dan akhirat. Sakit. Bukan untuk seronok, bukan untuk suka-suka. Yang betul-betul seronok akhirat. Dunia bukan tempat untuk berseronok sebenarnya. Setiap patah bicara, setiap langkah perjalanan akan dicatat. Setiap kelipan mata akan dicatat. Dan setiap catatan itu akan dipersoalkan di akhirat, dihisap, dihitung. Cakap memang mudah, ya, tapi berat. Jadi lalu je lah dulu. Sabar sekejap, besok meninggal. Sebab tu kadang-kadang kita dengan pasangan kita kan sabar sekejap. Boleh jadi kita besok meninggal, boleh jadi dia esok meninggal. Nak meninggal dalam keadaan nak bergaduh, nak jumpa Allah depan-depan, jumpa dengan Allah. Bila akhir hidupmu, kamu berakhir hidupmu dengan apa? Bergaduh dengan isteri. Itu je nak jawab depan Allah. Last hidupmu macam mana? Saya tak tahu betul tak betul. Saya ada baca dalam pembacaan saya, tapi orang post. Yang terbaru ada seorang suami itu mati tidur dalam kereta tu. Dia bergaduh. Saya baca tak betul ke berita tu? Ke sekadar cerita? Wallahualam, kan betul. Sebab ramai orang post. Jadi dia bergaduh dengan isteri. Isteri pula sekarang ni isteri suka blog tau. Blog. Sebab tu saya kata sekarang ni ada cinta baru. Cinta blog dengan unblock. Dia nak marah kat suami dia. Dia blog Insta, dia blog Facebook, dia blog telefon. Lepas dia okey, dia unblock balik. Jadi dia kunci pintu, dia blok telefon. Suami dah tak boleh nak masuk rumah. Ya. Suami nak call pun tak boleh, mesej tak boleh. Sekali suami tidur dalam kereta, penat. Tahu-tahu meninggal dalam kereta. Kalaulah kisah itu benar, apa yang akan ditanggung oleh seorang isteri
Dan macam mana trauma kehidupan dia. Ya Allah. Sebab tu nak buat satu-satu perkara terhadap pasangan, jangan sampai kita akan menyesal setelah kematian dia. Gaduh. Okey, suami pun tidur dah keadaan marah, isteri tidur dah keadaan kecewa, tengok-tengok salah seorang meninggal. Apa jadi? Menyesal. Kalau hidup lagi okey, gaduh pula. Apa kisahnya? Tapi tengok-tengok kejut-kejut suami yang tidur dah keadaan marah tadi, kejut-kejut suami dah meninggal. La haula wala quwata illa billah. Macam mana nak cakap? Sama juga kita bukan kata isteri sultan, kita pun sama. Kita marah-marah kat isteri kita, kita pun kata I tak redha dengan you, tengok-tengok dia meninggal. Macam mana masa dia meninggal tu, ya Allah seksanya dia. Tapi hati tak kita buat macam tu? Sabar sekejap. Ni dekat ada yang terbaru kan. Yang terbaru ni 53,200 lebih pasangan bercerai dalam tempoh 9 bulan ni. 1 jam 8 pasangan bercerai. 1 jam. Kalau kita kata siang hari ni waktu mahkamah lah kan. Waktu mahkamah ni 8 jam kan. 8 kali 8 64 pasangan satu hari bercerai. Tu kita risau. Sebab tu anak-anak perempuan kita sekarang yang muda-muda tu yang baru kahwin, doa banyak-banyak pada dia orang. Suruh baca Quran, suami baca Quran, isteri baca Quran, suami solat jemaah, isteri solat jemaah. Itu aja yang boleh kawal emosi. Memang dunia yang ada hari ni kita pun pelik tuan-tuan sekalian. Seolah-olah syaitan ni bekerja sangat dahsyat. Syaitan ni dia ganggu emosi kita. Maka jadilah anxiety, jadilah depression, jadilah stres, macam-macam dunia ada hari ni. Kadang-kadang tak mampu dah nak kawan. Kita tengok pelajar-pelajar pun tuan-tuan sekalian yang di asrama, tengok dia buat apa kat kawan dia. Kita dulu bergurau juga dengan kawan-kawan kat asrama dulu kan. Nampak dia tenganga mulut, kita pun, bukan kita, orang lain, saya tak buat. Saya tak buat. Saya tengoklah duduk di pondok dulu. Duduk di pondok, tengok kawan-kawan duduk tidur tenganga, pergi ambil apa? Ambil garam letak dalam tu. Tarik. Dulu, takat tu je. Lepas tu kita dia. Sekarang ya Allah, dia orang habis. Dunia sekarang. Di mana hilang rasa kasihan, cinta, sayang, di mana? Sama juga suami isteri yang ada sekarang ni. Ui ya Allah, dahsyat. Kan pukul, tendang, penampar. Saya pernah datang pada saya ada satu ketika tu. Ni bengkak. Kenapa kena tumbuk kat suami? Bengkak ni. Dunia yang ada. Tapi ada juga suami yang datang pada saya menangis-nangis, isteri dia buat kat dia. Betul, puan-puan. Ya. Bukan tak bengkak, hati bengkak. Menangis, tuan. Ya Allah Ustaz, saya nak buat macam mana Ustaz? Saya kerja. Saya ni Ustaz, saya tak ambil OT Ustaz. Saya takut saya terlewat balik dengan isteri saya. Kalau saya OT, lewat saya jumpa isteri saya. Saya balik awal untuk apa Ustaz? Saya memasak, saya membasuh, saya hidang untuk isteri saya. Kadang-kadang dia duduk atas katil, saya bawa ke katil. Tapi dia buat saya macam-macam Ustaz. Dia datang-datang, dia menangis. Saya tak tahu saya nak buat apa baik macam mana. Kadang-kadang kawan telefon minum, saya tak pergi. Sebab saya nak jaga orang rumah saya. Kena buat minum, kena buat apa. Ambil dah. Ambil tu. Ambil dia. Sebab isteri dia tak nak. Tapi kita tahulah kadang-kadang susah nak cakap kan. Setakat tu dululah. Dah banyak cerita. Lama tak khatam lah. Kita nak khatam hari ni. Haji tanya soalan banyak. Soalan pula panas-panas. Tapi okey, terima kasih. Menceriakan keadaan. Allah. Yang kedua, tu isteri solehah. Tapi saya nak cakap tadilah, kita nak seorang isteri yang solehah, kita juga kena jadi suami yang soleh. Begitu juga kalau kita nak jadi
Kita nak suami yang soleh, kita kena cuba jadi isteri yang solehah. Banyak solat hajat, banyak berdoa pada Allah. Tolong jadikan aku ya Allah solat isteri. Tolong jadikan aku ni ya Allah, bila mana suamiku lihat pada aku, dia rasa senang. Dia rasa senang, dia rasa tenang. Cakap pada Allah. Dan kita pun kalau penat sikit-sikit, sabarlah sekejap. Kan, sabar sekejap. Mungkin dengan sedikit itulah kita ke syurga Allah. Kalau isteri cakap apa-apa, diam je lah. You ni I nampak makin tua lah. Okey lah, memang I dah tua. Tapi you jangan cakap macam tu. Walaupun I tua, ramai yang nak ke I. Pula nak cari pasal lah tu, nak cari pasal. Tak apalah, okey lah. Tapi isteri jagalah, ya, jaga-jaga. Jangan cakap gitu. Ya, you ni nyanyuk lah. Janganlah. Kan? Dia kadang-kadang nampak orang lelaki ni, dia nampak biasa tapi dia terasa. Dan orang lelaki ni kalau nak tahu dia terasa, dia mula diam. Kadang-kadang macam ni, apa, okey ke ni? Okey. Oh macam ni? Macam tu. Sudah. Bang ada nak cakap apa-apa? Tak ada. Sudah. Dia mula diam. Dia kaedah dia, orang lelaki ni, dia sebelum kahwin tu dia banyak cakap. Lepas kahwin dia kurang. Orang perempuan sebelum kahwin dia diam, lepas kahwin dia banyak cakap. Jadi kita kena imbang-imbang lah tuan-tuan sekalian ya. Orang lelaki, suami ada salah dia, isteri ada salah dia. Suami ada betul dia, isteri pun jaga ada betul dia. Kadang-kadang susah dalam dunia akhir zaman ni. Oleh kerana pengalaman lah, pengalaman setiap atau ni ajar-ajar pengalaman. Orang lelaki ni dia tak apa sangat sebenarnya. Orang lelaki ni dia nak rasa dihargai sikit. Rasa dihargai sikit. Contohlah dia bawa balik ikan. Ni contoh ni saya mengaji dulu guru sebut. Bawa balik ikan. Ikan apa? Ikan kembung. Kita sebagai seorang isteri ni kita cakap apa? Terima kasih. Walaupun dalam hati kita kembung aja. Janganlah cakap. Jangan cakap. Ikan kembung aja. Ikan merah tak ada. Hargailah apa yang ada. Terima kasih. Kan? Kadang-kadang dia balik lewat. Kenapa balik lewat? Ada masalah apa yang boleh saya bantu? Lewat, selalu lewat. Dah. Ni pergi mana tak tahu dah tu. Lewat. Tak payahlah. Rugi perasaan. Kita pun cakap biasa. Baik, yang kedua, al-markabus salih. 3 sebab bahagia. Yang pertama, isteri solehah. Dan kalau sebaliknya, suami yang soleh. Al-markabus salih, iaitu kenderaan yang, ataupun dipanggil apa ni? Markab. Haiwan tunggangan yang berjalan cepat. Sehingga dapat membawamu menyusul para rakanmu. Ni bukan terjemah ni dia hurai panjang. Al-markab tu ialah kenderaan. As-salih tu yang baik. Kenderaan yang baik. Yang membawa kita ke mana-mana yang dengan selamat, dengan cepat, dengan selesa. Itu sebab kebahagiaan. Kalau dulu unta-unta, kuda-kuda. Kalau sekarang kereta lah. Dan kereta sekarang pun nampak orang panggil apa? Selesa sangat-sangat. Kereta-kereta yang ada. Walaupun nampak kecil kan, selesa. Macam kita tengok kereta Viva kan, nampak kecil tapi selesa. Yang kita duduk naik 120, dia potong gitu je. Myvi lagi laju. Maknanya apa tu? Selesa. Dulu mana orang naik kereta yang kecil-kecil ni laju. Sekarang Myvi tu 200 orang naik. 200. Tengok Myvi. Mana selesa. Tak katalah dulu ya. Bukan nak kata kereta apa, Lamborghini baru selesa, Mustang baru selesa. Itu memanglah kan. Tapi kereta-kereta biasa pun alhamdulillah selesa. Sampai dengan selamat. Apa yang ketiga? Wal maskan al-wasi'. Apa makna maskan? Tempat tinggal. Tapi diterjemahnya rumah. Al-wasi' yang luas dan banyak kemudahan. Rumah-rumah yang luas. Okeylah ya. Kemudian muka surat 172. Sedikit huraian. Kita baca sedikit huraian. Sempat khatam kan dia.
Tak sempat lah. Silap saya baca panjang-panjang yang pertama tadi. Tapi okeylah ya, sekali lagi. Sebab apa? Sebab saya rasa dah agak lama. Ada satu tempat saya pergi baru ni, masjid baru ni. Saya kata, tuan-tuan, kita dah baca kitab ni berapa lama? Dia kata dah setahun setengah, ustaz. Oh, saya kata kalau macam tu kita khatam je lah pagi ni. Saya kata terus pagi tu. Baca yang last sekali. Nak? Baca yang last sekali. Khatam je lah tuan-tuan, dah lama dah kitab ni. Tapi kitab ni dia tangguh setahun. Itu yang jadi lama. Okey, tak payah baca lah dia punya huraian, dia baca sendiri. Muka 175. Saya nak khatam jugalah kitab ni. Doa-doa nabawi dalam merawat kedukaan. Yang ni penting ya, yang ni penting. Hidup ni ada suka dan duka. Hidup ni ada gembira dan sedih. Maka di saat kita duka, di saat kita sedih, ini antara rawatan dia. Baik, daripada Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iza sa'altumullah," apabila ataupun jika kamu memohon daripada Allah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, fas'aluh, maka mohonlah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kamu meyakini perkenannya, pengabulannya. Jadi Nabi kata apabila kamu minta dengan Allah, wahai manusia, kamu kena minta dan hal keadaan hatimu pada waktu itu sangat-sangat meyakini pasti Allah akan menerima doamu. Fa innallaha la yastajibu li 'abdin, sesungguhnya Allah tidak memperkenankan doa mana-mana hamba da'ahu an zahri qalbin ghafilin, yang mana dia berdoa dengan hati yang lalai. Ada juga kalau perempuan kadang-kadang susah sangat kan. Ada setengah lah ustaz-ustaz kita bagi tahu. Kalau susah sangat nak apa? Susah sangat nak khusyuk hati. Tuan-tuan tarik nafas, tuan-tuan tahan nafas. Tahan nafas. Masa tahan nafas tu minta dengan Allah daripada hati. Atau antara nak fokus hati kita kepada Allah. Tu kaedah aja, teknik, secara teknikal. Bukan kata Nabi ajarkan macam tu. Tak. Cuba kita tarik nafas. Seolah-olah kita menghentikan sesuatu di kiri dan kanan kita. Dan ketika hati kita mula berbicara, mintalah dengan Allah daripada hati, bukan sekadar lisan. Minta. Sebab apa? Allah tak akan terima perkenan doa mana-mana hamba yang mana dia doa hati dia lalai. Ada satu lagi, kalau kita doa Rabbana hab lana min azwajina, dalam hati kita Allah. Apa lagi kita doa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Berhenti di situ, hati kita sebut Allah. Kita doa lagi, hati kita sebut Allah. Kita doa lagi, kita sebut satu-satu kan. Yang itu antara salah satunya, jaga hati kita di saat kita berdoa. Di saat itulah Allah Ta'ala pasti menerimanya. Okay. Baik, ada satu kisah di sini. Saya nak terus kisah di sini. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah zata yaumin al-masjid. Pada suatu hari Rasul masuk dalam masjid. Saya nak baca reka-reka. Fa idza huwa bi rajulin minal ansar. Ketika itu dia tengok seorang lelaki daripada Ansar. Yuqalu lahu Abu Umamah. Dia digelar Sayyidina Abu Umamah. Lalu faqala ya Aba Umamah ma li araka jalisan fil masjid. Lalu berkata, mengapa aku melihat kamu? Ya, Rasulullah satu hari Rasulullah masuk ke masjid, baginda lihat seorang lelaki daripada Ansar. Memanggil Sayyidina Abu Umamah. Lelaki itu berkata, mengapa aku melihat kamu duduk di dalam masjid walaupun belum lagi masuk waktu solat fardu. Orang ni kan, salah satunya kalau dia susah, dia kena pergi masjid. Pergi duduk masjid. InsyaAllah ada penyelesaian yang Allah akan tunjuk. Jangan pergi kedai minum, berokok kan. Jangan. Tapi kalau nak pergi jugalah. Kadang-kadang orang rosak ni. Dunia sekarang jangan tahu, dia tak boleh larang, dia marah. Kok kita lah, kita nak merokok. Silakanlah.
Beliau menjawab, aku terbeban dengan kerisauanku dan hutangku, wahai Rasulullah. Maka baginda menjawab, adakah kamu ingin aku mengajar kamu satu doa yang mana apabila kamu berdoa dengan doa tersebut, Allah akan menghilangkan kerisauan kamu dan hutang kamu. Ini ada dua, satu kesedihan, satu hutang. Beban hutang. Lalu Rasul haji apa? Ini. Kalau begitu baiklah wahai Rasulullah. Qul idza asbahta wa idza amsayta. Maka kamu kena baca di waktu pagi dan waktu petang. Apa yang kamu baca? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ni doa ni semua sampai kita hafal kan doa ni kan? Ni baca ni. Kalau sedih, pagi petang baca. Ada setengah riwayat kata baca 7 kali. Fa fa'altu zalika fa azhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Maka orang lelaki tadi di kalangan Ansar tadi yang namanya Abu Umamah, dia kata apa? Apabila saya mengamalkan doa tersebut, Allah Ta'ala menghilangkan kerisauan, dia terjemah di sini, kerisauannya dan hutang saya pun selesai dengan mudah. Ini antara doa. Nak selesai hutang kan, hutang banyak. Maka baca yang ni pagi petang. Setengah riwayat saya baca dalam satu kitab tu, baca 7 kali pagi, 7 kali petang. InsyaAllah mujarab dan selesai masalah kita. Dan ada riwayat lain muka surat 177 tu, bacaan lain. Yang tadi disebut ghalabatid dain, yang ni disebut dala'id dain wa ghalabatir rijal. Atau ada 2 riwayat. Maksud dia boleh baca lah ya, maksud dia supaya kita faham maksud dia. Baik, kemudian muka surat 178. 178 tu dari segi huraian. Antara huraiannya daripada pengarang kitab kita ni, penyusun dia, tentang ketakutan hati. Cuba tengok bawah tu, 178 tu. Pertama disebut alham, iaitu kerisauan, iaitu perkara yang tidak disenangi oleh hati berkenaan masa hadapan. Jadi dihurai secara detail. Allahumma, ya Allah, inni aku a'udzubika, berlindung denganmu, minal hammi. Apa makna hammi? Hammi itu ialah kerisauan. Kerisauan yang mana? Kerisauan pada masa ke depan. Ada satu lagi perkataan al-huzun, iaitu kesedihan. Apa makna kesedihan? Hati kita tak senang dengan masa yang telah lepas. Itu bahasa Arab. Kadang-kadang terkenang benda-benda yang lepas. Dia begini tuan-tuan dan puan-puan, yang berlalu dia tetap akan berlalu, yang akan datang tetap akan datang. Yang setelah lalu ialah sebuah kenangan dan jadilah dia sebuah pengajaran. Tapi yang akan datang adalah sebuah harapan. Namun jangan tinggal harapan sekadar harapan, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang sepatutnya kita lakukan, kerana masih terkenang yang telah lalu. Okey? Kenapa tiba-tiba diam? Itu saya nak beritahu. Kadang-kadang berlaku pada suami, berlaku pada isteri. Suami yang kehilangan isteri, kematian. Ada sampai tak makan, tak minum, tak tidur, kuruh kering. Betul. Ada kawan saya, dia jaga isteri dia, tapi dia sakit, dia sangat bagus. Ada orang lelaki ni sangat bagus. Isteri dia sakit, dia jaga isteri dia sungguh-sungguh sampai dia ni, bila mana isteri dia meninggal, dia sedih sangat-sangat. Last sekali dia sakit, dia meninggal. Jaga. Isteri yang baik-baik dia akan jaga. Yang tak baik itulah yang tak jaga. Tapi tak apalah, biarlah dia tak jaga kita, Allah yang jaga. Jadi nak bagi tahunya, kadang-kadang sedih kan? Ya, isteri meninggal sedih. Tak apa, sedih itu memang kena sedih. Mana ada orang tak sedih? Menangis, silakan menangis. Kerana sedih itu salah satu rawatannya menangis. Okey, menangis. Tapi jangan sampai sesuatu yang telah lalu itu dia panggil mencengkam, merantai kita. Kerana hidup ni perlu diteruskan walau apa jua keadaan. Pergi. Cuma bila mana ingat kat dia, baca Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, hadiahkan dia. Yakin dia akan sampai.
Kalau tak sampai, minta dengan Allah supaya Allah yang sampaikan. Benda itu tak boleh dibahas. Tapi kadang-kadang ada orang bila mana meninggal, kita jadi kesedihan itu mencengkam diri kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh kesedihan. Kata Allah, siapa yang cakap? Imam Ghazali ke siapa cakap? Kadang-kadang kesedihan itu ada, dia datang untuk bertamu di hati kita. Maka dia sekadar tetamu. Jangan jadikan dia tuan rumah yang menguasai hati kita. Kena ingat tu. Jadi itu sedih benda-benda yang lepas. Adapun kerisauan yang akan datang. Kalau kita selama mana kita bergantung dengan diri kita, kita akan pasti risau di hadapan nanti. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah, kita tak perlu risau. Allah ada. Itulah ya. Dan contoh-contoh yang lain tuan-tuan boleh baca lah. Al-ajzu, kelemahan, lemah, letih, lesu, ketiadaan keupayaan diri. Ini doa dia. Doa ni hampir merangkumi dalam menyelesaikan masalah kita. Kasal, malas. Kadang-kadang malas. Kenapa tak nak baca Quran? Malas. Betul ya? Saya sama. Lama tak baca contohnya. Kenapa ya? Malas. Jadi macam mana nak rawat malas? Nak makan Panadol, Activas, supaya malas tu cepat-cepat hilang. Tak boleh. Ni doa dia, ni ubat dia, ni penawar dia. Ada lagi al-jubun, al-jubun min al-jubni, pengecut, tidak mendapat manfaat daripada tubuh badan sendiri. Hidup ni jangan pengecut. Hidup ni kena berani. Okey ya? Tapi berani buat, berani tanggung. Okey. Ada berani? Tak berani jangan buat. Apa pun. Sebab siapa yang berani buat, dia kena berani tanggung. Tanggung kan? Berani berdepan. Betul kita cakap ni. Tak kira siapa. Ni buat berani, nak tanggung tak berani. Kan? Berdepan ajalah. Alah, makhluk aja pun. Aduh, sedap cakap. Cakap sedap. Okey, lebihnya tuan-tuan baca sendiri. Inilah cara nak khatam cepat. Okey, last sekali 185. Saya kena khatam dah hari ni. Jiwa saya tak ni dah. Jiwa. Ada hadis penutup. Okey, himpunan sebab bahagia insan. Ini ringkasan, kesimpulan. Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atih. Daripada Sayyidina Sauban. Baginda Nabi SAW bersabda, tuba, berbahagialah. Ni orang ni kalau ada yang ni, dia akan betul-betul bahagia. Bagi siapa yang berbahagia? Liman malaka lisanahu. Orang yang memiliki ataupun menjaga lisannya. Ataupun orang yang boleh jaga lidah dia. Orang ni bahagia. Nak marah, jaga lidah. Jangan sampai cakap apa-apa yang tak sepatutnya. Kecewa, jangan cakap apa-apa. Apa saja keadaan, jaga lidah kita. Okay. Kalau nak cakap juga, cakap yang baik-baik. Kalau tidak, diam. Itu kan Nabi kata kan? Kalau tidak, diam. Dia diam ni memang banyak selamat. Sayang sangat pun, jangan cakap juga. Ya. Macam perempuan kan. Perempuan jangan sayang sangat suami. Betul saya cakap. Kita pun jangan sayang sangat isteri. Sebab bukan kita punya pun. Allah yang punya. Dia boleh ambil bila-bila. Dan dia boleh bagi kat orang bila-bila pun. Yang kita kena sayang, yang betul-betul sayang pada Allah dan Rasul. Boleh ya? Dan biasanya yang sayang betul-betul tu lah Allah ambil bagi kat orang. Betul. Jadi jaga lidah ni. Jangan sayang, I love you forever and ever. Tak payah. Tak payah. Jangan cakap, engkaulah segala-galanya. Engkaulah jantung hatiku. Semua ni cari pasal semua. Betul. Sikit lagi Allah uji jantung hati kita. Akan dibawa pergi dan segala-galanya. Jaga lidah. Itu rasa jaga lidah.
Dan termasuklah jaga lidah, jangan sampai mengumpat, jangan sampai keji orang. Sebenarnya kan, orang yang mengumpat orang tak bahagia. Dia tak pandai jaga lidah. Dia orang tak pandai jaga lidah, tak bahagia. Duk umpat orang, duk keji orang, duk hina orang, duk cari salah orang, kemudian sebar salah orang. Orang ni tak bahagia. Pasti tak bahagia. Ni Nabi cakap. Berbahagia bagi orang yang boleh jaga lidah dia. Orang yang tak boleh jaga lidah dia, dia takkan bahagia. Ni dia panggil mafhum lebih dia. Jadi tuan-tuan, kalau orang duk sana laser sini, itu tanda dia tak bahagia. Mana ada orang bahagia duk sibuk dengan orang? Orang bahagia sibuk dengan diri dia sebab dia bahagia. Okey, yang kedua, wa wasi'ahu baituhu. Lapang rumahnya. Lapang di sini dia bukan sekadar rumah yang luas, tapi kehidupan yang senang dan lapang. Kehidupan yang senang ni tak semestinya terlalu kaya. Yang setakat yang saya jumpa dah, tak tahulah wallahu alam ya. Yang setakat yang saya jumpa, yang betul-betul kaya, tidak betul-betul bahagia. Setakat itulah. Tak nak hurai apa-apa. Jadi kadang-kadang rumah ni tak perlu besar sangat pun. Tapi lapang. Lapang tu bukan lapang pada rumah, lapang pada jiwa. Kerana apa? Ukuran kebahagiaan bukan pada rumah, pada orang yang ada dalam rumah. Okay. Kalau rumah besar sekalipun, contohlah kita pergi kan, kita pergi ke rumah yang besar. Kita nampak mewah, nampak hebat. Kita pergi nak buat apa kat situ? Nak jumpa tuan rumah. Tapi kalau tuan rumah tak ada, kita nak duduk tak ada rumah besar tu. Nak buat apa? Jadi bahagia bukan pada rumah yang besar, pada orang yang ada di dalam tu. Orang yang mana? Orang yang berbahagia dengan Allah, dengan Rasul. Kalau tidak, tak ke mana. Kemudian, wa baka ala khati'atih. Orang yang bahagia juga ialah orang yang menangisi atas dosa dia. Selalu menangis. Sebab apa? Banyak dosa. Orang ni akan bahagia. Pasti bahagia. Lepas menangis itu pun dah rasa tenang dan lapang. Akhirat nanti, pasti Allah akan masukkan dia ke syurga. Kerana setiap titisan air mata yang mengalir, kerana menyesal, kerana takut pada Allah, maka air mata itu akan memadamkan api-api neraka. Okey, penutup 191. Minta maaf ya, hari ni nak kena khatam. Belajar macam ni lah, best. Hadis penutup 5 minit lagi. 5 minit. Daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, salah satu kebahagiaan rindu pertemuan dengan Allah. Orang ni pasti bahagia. Kerana apa yang berlaku dalam hidup dia, dia tak kisah. Yang pastinya, dia dalam sebuah perjalanan untuk pertemuan, dalam mengisi kerinduan dia dengan Allah. Daripada Sayyidina Ubadah, baginda bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Sesiapa ataupun barang siapa suka untuk bertemu dengan Allah, Allah juga suka untuk bertemu dengannya. Siapa yang suka nak jumpa Allah, rindu Allah, cinta Allah, nak jumpa sangat-sangat dengan Allah, Allah juga sangat-sangat ingin merindui dan bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, sesiapa yang benci, tak nak bertemu dengan Allah, kariha Allahu liqa'ahu, Allah juga tidak suka untuk bertemu dengan dia. Jadi kita baca huraian dia, muka surat 192. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada disebut Rasulullah bersabda, aksiru zikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyakkanlah ingat kepada permusnah kelazatan, iaitu kematian. Dalam Islam dia ada satu zikir. Zikir apa? Zikrul maut. Bukan zikir la ilaha illallah, zikir subhanallah. Nabi sebut ni, aksiru zikr hadhimil ladzat. Perbanyakkan ingat. Zikir tu ingat. Jadi ada satu penawar dalam kehidupan ini ialah zikrul maut. Ingat mati. Sebab tu saya sebut tadi. Nak gaduh-gaduh lah, tapi ingat mati. Ingat mati. Kalau ingat mati dah lah, cukuplah. Cukuplah melukakan hati orang. Cukuplah memandang orang rendah. Cukuplah memandang orang hina. Cukuplah menyakitkan orang. Dah. Ingat mati. Lepas tu kadang-kadang kita tengokkan ada orang pasti dia tak ingat mati itu satu hal barangkali. Satu hal lagi, dia tak percaya barangkali selepas mati itu ada syurga dan neraka. Dia rembat habis semua orang. Ya.
makin hamu dan sebagainya. Okey, terakhir, kenanglah Rasulullah sebagai penutup. Bagi mengecapi manisnya kehidupan, sentiasa kita mengenang kekasih teragung Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenang dan ingat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keluar daripada kepahitan musibah apapun. Apapun yang tuan-tuan dan puan-puan lalui dalam hidup ni, cuba ingat Rasulullah. Contoh, ingat Nabi, dia adalah kekasih Allah. Bagaimana kehidupan baginda Nabi? Lihat muka surat 194. Tidakkah baginda Nabi menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran? Tidakkah baginda Nabi menghadapi tentangan dan kesusahan demi kesusahan? Jika musibah tanda sebagai seorang itu tidak disayang oleh Allah, sudah tentu baginda paling tidak menghadapi sebarang kesukaran. Nabi ini kekasih. Takkan kekasih akan menyusahkan kekasih. Tak mungkin kekasih akan menyusahkan kekasih. Tapi kenapa Nabi kadang-kadang lapar sampai ikat batu di perut? Nabi kadang-kadang menangis teresak-esak, basah janggut. Nabi kadang-kadang terpaksa berjalan kaki ratusan kilometer, tidur di dalam gua. Ni siapa ni? Kekasih teragung. Siapa ni? Inilah insan yang paling dicintai. Maka apakah itu? Itu adalah lambang-lambang cinta Allah kepada seseorang. Maknanya, kalau Allah uji kita dengan susah, dengan sedih, dengan kecewa, dengan segala-gala keadaan, itu tanda lambang cinta Allah kepada kita. Bahagia tak? Itulah kebahagiaan. Tapi kenapa Allah buat kita tak senang sangat kat dunia ni? Sebab Allah tak nak kita tertarik hati dengan dunia. Ia akan kita tinggalkan bila-bila masuk. Nak condong, nak tertarik. Sebab tu kadang-kadang kita pelik orang nak kejar dunia. Orang yang kejar dunia, orang yang sangat-sangat tak tahu nak cakap apa. Kerana dia sedang mengejar sesuatu yang dia tinggalkan. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang ni, dia nak tinggalkan seseorang, tapi orang tu lah yang dia kejar. I tak nak kat you, I dah nak tinggalkan you. Tengok-tengok ada tu belum? Bukan you nak tinggalkan I? Yalah, I nak tinggalkan you lah. Habis kita pergi sana, dia ikut kepada ke sana, dia ikut kepada sana. Bukan you nak tinggalkan I? Kenapa tak pergi-pergi? Yalah, I nak tinggalkan you ni, I nak pergi ni. Tapi kita pergi sana, dia pergi, dia kejar benda yang dia nak tinggalkan. Ni orang apa ni? Dunia ni tempat meninggal. Dipanggil meninggal dunia. Jadi dunia sedang kita tinggalkan. Jadi sesuatu yang kita tinggalkan, itulah yang kita kejar. Ini pelik. Ini dunia, ini akhirat. Kita semakin dekat dengan akhirat, semakin jauh dengan dunia, berarti kita sedang meninggalkan dunia. Bukan dunia meninggal tau, kita yang meninggalkan dunia. Lepas tu mana Pak Mat? Pak Mat dah tak ada, meninggal dunia. Oh, dia dulu tinggalkan dunia tu. Contoh ni, tak kira lah Pak Mat ke Pak Man ke, contoh ni contoh. Gitulah keadaan. Jadi Rasulullah tu begitu sekali dahsyat. Baiklah, saya cakap mudah lah, puan-puan pun dah tahu kan. Rasulullah ni kehilangan. 4 cerita. Dunia ni salah satunya tempat kehilangan. Kalau tadi tempat meninggal, hari ini mungkin kita sedih orang meninggalkan kita. Suatu hari orang lain akan sedih sebab kita meninggalkan orang. Kerana dunia tempat meninggal. Dan satu lagi kehilangan. Rasulullah ni pertama kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan datuk, kehilangan isteri, kehilangan pak saudara. Bahkan Rasulullah ada 7 anak. Tinggal satu aja. Tuan-tuan boleh bayang tak? Satu aja yang tinggal. Ada cucu kena pancung, ada cucu kena racun. Daripada 7, 6 meninggal, tinggal satu. Bapa boleh bayang tak bagaimana dahsyatnya jiwa dan hati? Kita bukan 6, 10 ada. Betul. Dan Rasul telah tahu awal-awal cucu dia yang ni akan diracun, cucu yang ni akan dipancung. Dia tahu awal-awal. Tak sedih tak? Anak yang paling dia cintai, siapa dia? Yang satu-satunya itu yang masih ada, Sayyidatina Fatimah. Macam mana hidup Sayyidatina Fatimah? Sangat-sangat susah. Bukan susah, sangat-sangat susah. Sedangkan Rasulullah boleh dapat apa yang dia nak. Tapi kenapa dia didik anak dia dengan kesusahan? Dia kahwinkan. Kenapa dia tak kahwinkan dengan yang kaya-kaya? Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Osman kaya. Tapi dia pilih Sayyidina Ali yang paling miskin. Apa dia? Kerana disitulah kebahagiaan yang abadi. Tapi kita tak kan? Kita ni kalau pilih menantu,
menantu datang dengan kancil. Tak apalah, anak akak nak belajar lagi tu. Memang bukan dia baru habis belajar. Ya, memang dia baru habis. Dia nak buat master lah pula tu. Dia tak nak kahwin lagi. Tapi cuba datang dengan Mustang, Lamborghini, Ferrari. Macam mana? Kerana kita nampak di situ bahagia. Yang datang dengan kancil tak bahagia. Kenapa tuan-tuan saya cakap kancil? Sebab saya pergi Pinang, orang rumah saya dulu saya bawa kancil je. Itu pun kancil pinjam. Maknanya kalau masa tu saya datang minta anak perempuan mesti tak bagi kan. Apa ni orang cahalang anak ada kancil kan. Contoh ni tuan-tuan. Sebab apa? Di sebalik kesusahan itu adalah kebahagiaan. Okeylah, alhamdulillah dah khatam. Seronok lah macam ni. Dia kena ada juga buat pengajian macam ni baru seronok. Yang paling seronok hari ni baru dia datang, hari ni khatam terus. Ini paling seronok. Siapa yang hari ni dia baru first time datang ni, first time dia datang khatam terus. Alhamdulillah. Okey, yang setakat tu dah ulang. Minta maaf banyak-banyak. Allah. Ya Allah ya Tuhan. Kadang-kadang hidup ni kena buat juga macam ni kan. Gembira dengan sepatutnya, yang tidak gembira. Okeylah, minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan selama mana saya baca kitab ni. InsyaAllah akan datang kita tengok kitab apa yang terbaik yang kita baca. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allah marzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.